berusaha keras memasukkan keris ke dalam pokok. Tanpa diduga, keluar cecair putih daripadanya. Menyedari bahawa ini adalah air abadi yang telah lama dicari. Jadi dia cepat-cepat menaburkan setitik ke atas tanah. Tanpa diduga, detik seterusnya, rumput kering menjadi subur dan berdaun. Melihat khasiat ramuan itu sungguh ajaib. Kemudian sapukan secara merata pada luka. Tidak lama kemudian, hanya 2 minit berlalu, luka yang asalnya 10 cm itu sembuh serta-merta. Apabila lelaki itu melihat ini, dia mempunyai idea yang berani. Kemudian dia mengambil keris itu dan menikam pokok itu semula. Apabila lebih banyak cecair mengalir dari batang, lelaki itu mengangkat lehernya dan meminum semuanya. Tetapi kemudian kemalangan berlaku secara tiba-tiba. Saya melihat batang pokok itu memancarkan warna keemasan yang mempesonakan. Tiba-tiba, lelaki itu tergamam di tempat kejadian. Tetapi tiba-tiba ada rasa sengal di perut saya. Di bawah pandangan ngeri lelaki, luka mula menggeliat gila. Nampaknya ada makhluk yang tidak dikenali nak keluar dari perut. Detik berikutnya sebilangan besar bunga terpancut keluar. Lelaki itu sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat mula mengoyakkannya. Tetapi bunga tumbuh dengan kelajuan yang menakjubkan. Ia menelan seluruh tubuh lelaki itu dalam masa yang singkat. Kemudian kemalangan juga berlaku.